Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan dengan segera susulan isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan KWAP berjumlah RM200 juta. Hassan berkata sebagai Menteri Kewangan, Anwar perlu bertanggungjawab kerana KWAP berada di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Menurutnya, kerugian itu membabitkan pelaburan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture Indonesia, e-Fishery. Beliau mendakwa lembaga pengarah, panel pelaburan dan pengurusan tertinggi KWAP gagal menjalankan tadbir urus serta kawalan yang sewajarnya. Hassan berkata skandal itu melibatkan dana persaraan penjawat awam dan tidak boleh dipandang ringan. Hassan juga mengingatkan KWAP pernah terpalit dalam skandal SRC International yang akhirnya mengheret bekas Perdana Menteri ke penjara. Sehubungan itu, Hassan menggesa siasatan forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku kecuaian atau pelanggaran tanggungjawab fidusiari. Beliau turut menegaskan tindakan tegas termasuk pemecatan pihak yang bertanggungjawab perlu diambil sekiranya wujud sebarang salah laku.